Syah. Laju. Bapak laju. Ini laju. Mana tak ada air. Kalau tak ada air, di mana boleh jalan? Ini laju ni. Atas tak ada air. Dik, cuba cek atas. Tak ada air. Kecil je. Air kecil. Sebab line direct, semua okey. Tak ada masalah. So, sekarang tangki ni memang kena panggil plumber. Buka pipe ke apa? Ada. Ijan. Awak ada lain baik dalam dia tak betul. Nanti sekarang ni yang problem dia dalam tingkat atas hanya ada satu toilet satu dalam air. Lepas tu saya tunggu lagi, saya buka, tutup, buka balik. Dia ada dua, tapi mati satu. orang tak tahu apa dah. Tak ada tahu apa. Kita minta ini semua tak ada orang tarik nafas aku. Ni cat ni. Panas tu tak? Itu kena celup. Oh jangan celup. Problem asalnya dalam ni ada satu, dalam dinding ni Ada pipe. Ada line pipe. panci. Sebaiknya Ini yang dah. Habis dah. Settle. Full. Memang air tak ada. Tak ada argument. Tak boleh nampak lah sebab ni tu. Sebab ini belum menit. Ada. Toilet kat rumah kampung aku ada buat berita macam ni juga. Pasang kat dinding juga. Walaupun tak ada epoxy. Dia macam kalau kita pegang tak ada. Mani. Macam mana? Mani. Macam mana kita ni? Kita target dalam bulan ni juga nak keluar podcast ni. Macam mana tak jadi kalau begini ni? Tak jadi. Tak jadi ni. Tak jadi. Tak jadi. Air kat dalam air yang turun dari tangki okey tak? Okey. sebelum kan buka okey, semua okey.